Okey. Okey, lepas ini bila saya sebut, dengar sini, dengar. Angkat tangan. Okey, turun. Okey, lepas ini bila saya sebut maths, dengar. Bila saya sebut maths, kamu sahut fokus. Boleh? Boleh? Saya nak test dulu. Maths fokus. Dia tak boleh fokus. Fokus tak boleh. Dia kena berhenti tu kalau dalam belajar mengaji hukum tajwid, bagi yang muslim lah, hukum tajwid dia tak ada mat. Mat tu bacaan panjang betul, dia tak ada mat. Fokus. Boleh? Maths fokus. Maths fokus. Itu pun ada fokus. Dia tak payah nyanyi. Fokus. Boleh? Maths fokus. Barulah sedap. Okey. Kita teruskan dengan operasi bergabung. Dah, letak pen tu. Tengok sini. Letak pen. Tadi saya suruh nulis, kau mau sembang. Sebelum ni pernah belajar tak? Operasi bergabung. Kalau jumpa kurungan, tambah, tolak, darab, bahagi, nak buat mana dulu? Apa namanya? Masa tingkatan 1 dah belajar kan? Darjah 6 pun dah belajar. Apa dia? Bot? Bot mas tu maksudnya apa? Tahu sebut tapi tak tahu apa benda bot mas tu. Bot mas tu apa? Border? Lagi? Tak apalah. Sebab kamu tahu sebut je, dia jadi burung kakak tua. Burung kakak tua dia tahu sebut tapi tak tahu apa yang disebut. Kan? Macam kamulah. Bot mas. Okey, dalam operasi gabungan kita ada kurungan. Betul? Kita ada darab bahagi dan kita ada tambah tolak. Dia ikut kekuatan. Mana nak buat dulu? Betul? Mana nak buat dulu? Antara banyak-banyak ini, yang paling kuat, king of the semua ini, raja dia adalah kurungan. Dia ada beza tau. Maksud kurungan di sini adalah yang operasi ini, bukan kurungan yang ini. Kurungan yang ini adalah untuk separate kan, untuk pisahkan operasi yang sebelah ini dengan tanda negatif. Dia ada satu nombor. Kalau yang ini maksudnya dia ada operasi di dalam kurungan itu. Boleh faham? Kalau dalam operasi itu ada contohnya macam ini kan, 5 kali 2 tambah negatif 6 tambah 2. Mana nak buat dulu? Buat yang dalam kurungan ni dulu. Betul? Itu maksud dia. Okey, maknanya ini nombor 1. Okey, sekarang ni kita ada yang ini dengan yang ini. Darab dan bahagi sama kuat. Sama kuat. Kalau dua-dua ada, kita mulakan mana operasi yang berada di sebelah kiri dahulu. Wah, ini saya terangkan dulu ini kamu dah belajar dah. Tambah dan tolak juga sama kuat. Kalau dua-dua ada, okey, kalau darab bahagi tak ada, kurungan tak ada, dua-dua ni aja, kita mulakan dari kiri dulu. Macam kita buat tadi. Mana ada? Tadi darab ya? Bahagi ya, bukan tadi. Macam kamu buat tahun lepas. Tahun lepas dah belajar ni kan. Tambah tolak ni. Kan, nak buat mana dulu? Kalau darab dengan tambah, buat mana dulu? Darab dengan tambah, buat mana dulu? Darab dulu. Okey, tolak dengan darab dulu. Boleh? Ini dia punya, ni kamu dah belajar dah. Ni saya ulang lagi. Okey. Kita nak tengok kamu masih ingat atau tidak. Nama operasi ini adalah operasi gabungan. Okey.
Kita tengok contohnya. Ini mudah-mudah je dulu. Operasi gabungan contoh 1. Contoh 1, kita ada negatif 7 tambah 13 tolak negatif 10. Okey, kita tengok yang mudah ni dulu. Apa nak buat dulu? Buat kurungan. Kurungan tu single nombor. Nombor yang apa tu? 1 kan? Tu yang saya terang tadi. Ni ada beza. Okey. Kita tengok mana yang dekat-dekat dia ada operasi yang dalam satu tu dia ada 2 operasi. Nampak kamu tengok ni? Kamu nampak dekat-dekat kan? Kita kena selesaikan dulu operasinya. Kalau dekat-dekat ni, tolak jumpa tolak jadi apa? Tambah kan? Kita buang dulu. Jadikan dia single operasi. Operasi yang tunggal. Okey, kita selesaikan dulu. Sama dengan salin balik. Negatif 7 tambah 13. Tolak jumpa tolak, jadi tambah 10. Ni ulang je balik. Nak buat yang mana dulu? Buat yang mana dulu? Okey, kita tengok semua ada tambah dan tolak je kan? Kita mulakan dari kiri. Mulakan dari kiri, kita selesaikan yang ini dulu. Ini saya nak ingatkan kamu. Negatif 7 tambah 13. Berapa? Negatif 20. Bagus, pandai. Negatif 6. Nganga. Okey. Sebab tahun lepas bukan saya ajar kamu kan? Okey. Kamu kena salinlah kotak ni. Kita ada 2 kotak. Okey. Macam mana nak gunakan kotak ni? Okey, saya tengok ya. Saya dapat kotak ni. Okey. Macam mana nak gunakan? Okey, sekarang kamu tengok. Kita ada soalan dia ada tanda negatif dan positif. Jadi kamu nak guna kotak A ke kotak B? Tengok. Positif, negatif. Maknanya kamu kena gunakan kotak A. Ni kotak A, ni kotak B. Gunakan kotak A. Letak. Buat. Okey, kita ada tambah tolak. Sini tolak. Ini tetap. Ya gitu. Sekarang negatif 7. Letak kat 7. Negatif ni letak 7. Lepas tu kita ada 13 positif. 13. Okey, kita tengok dia punya apa tu. Ini bawah ni jawapan. Bawah ni adalah jawapan dia. Tengok saya bulatkan. Ini adalah tanda positif atau negatif untuk jawapan. Saya bulatkan, saya pergi ke atas, saya tulis pilih yang besar. Okey, maknanya kamu tengok nombornya 13 dengan 7 mana yang besar? 13 yang besar. 13 positif ke negatif? Positif. Jadi jawapan akhirnya mesti positif. Okey, yang kedua. Saya tandakan sini tanda tolak. Ini adalah operasi dia. 13 tolak 7. 6. Betul? 6. So jawapannya adalah 6 lah.
Boleh. Kalau soalan dia negatif 8 tolak 6, gunakan kotak A atau kotak B? Kotak B. Kotak B. Macam mana nak guna? Okey, kamu lukis balik. Negatif tambah. Bawah ni negatif. Berapa? 8. Berapa? 6. Ni tanda tambah. 8 campur 6. Jawapan? Negatif 14. Boleh? Tahu dah nak guna kotak ni? Tahu? Tak adalah nak menung aja kan? Senang ke susah? Okey. Nanti kamu salin. Ni nanti kamu salin. Ni sebabnya tingkatan 1 punya topik ni. Sekarang dah tingkatan 2. Jadi kena tahulah. Jadi tadi kita dah kira negatif 7 tambah 13. Jawapan? 6. 6 tambah 10. 16. Macam tu lah. Macam tu lah. Boleh? Okey, last ke yang terakhir? Yang last ke yang terakhir? Pilih pun tak tahu. Pilih lah. Nak last ke yang terakhir? Kita ada 36 bahagi negatif 9 darab negatif 5. Ni nak buat mana dulu? Kita ada bahagi dan juga darab. Sama kuat kan? Sama kuat, kita mulakan dari kiri. Kalau kita jumpa bahagi, saya ajar tadi kita buat apa? Tukarkan dalam bentuk. So, jadi 36 per dengan negatif 9 darab negatif 5. Okay, ini berapa? 9 dengan 36. Kira, jangan menung. 9 kali 1, 9 kali 4. Jadi negatif 4 kali negatif 5. Negatif dengan negatif positif. Okey, positif. 4 kali 5 4 kali 5 20. Itulah jawapannya. Boleh? Senang. Nanti kita buat lagi.